memanglah ada orang kata benda tu sen-sen je kan. Betul. Tapi ada sahabat kita baru ni, income dia rasanya dia cash out 20,000 dah kot. Dia bukti ada aku tunjuk ni screenshot ni kan. Masa dia dia cash out. Gila 20,000. 20,000 rasanya dalam masa tahun lebih lah. Dia masuk last first masa hari tu kan. Korang rasa okey tak? Dengan setahun setengah boleh 20,000. Tambahan. 20,000. Duit tambahan kata. Duit tambahan. Hai, Assalamualaikum gang. Hari ni kita berada di luar macam biasa. Podcast malah kita hari ni. Tapi aku rasa dok malah mana juga hari ni. Kalau kita set up guna phone je. Ni siap kamera. Baru puas hati sikit lah hari ni. Hari ni cuaca comel. Oh, sedap hari ni. Angin sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi bahasa. So hari ni kita nak bercerita macam biasa lah. Kalau muka aku dengan muka Mo ni dok passive income, stock foto. Dua benda tu je. Jadi hari ni kita nak bercerita tentang income stock foto. Persoalan dia betul ke boleh buat duit, dan kalau boleh buat duit kan, adakah berbaloi untuk kita buat? Bagi Mo ke mana? Kalau dulu insya-Allah memang berbaloi. Gitu. Kalau dulu. Sekarang ni masih berbaloi tapi tak macam dulu. Oh, tak macam dulu lah. Sebab apa? Sebab dia punya rule dia makin strict. Cuma siapa yang tak bermula rugilah. Sebab memang tak boleh duit. Kan? Kalau orang dah bermula dan dia buat, insya-Allah dapat duit. Walaupun betul. Dulu lagi best, sekarang pun boleh katakan okey lah. Tetap kelebihan kepada siapa yang buat. Siapa yang buat. Sebab ni game marathon. Bukan game lari pecut. Game lama tapi dia bestnya dia boleh jadi pasif. Sebab aset tu orang boleh beli berkali-kali. Gambar ke, video ke, vektor ke, music ke, apa semua tu, design ataupun mock-up sebagainya. Dia jadi aset digital. Dia jadi aset digital. Dia nak kata memanglah ada orang kata benda tu sen-sen je kan. Betul. Tapi ada sahabat kita baru ni, income dia rasanya dia cash out 20,000 dah kot. Dia bukti ada aku tunjuk ni screenshot ni kan. Masa dia dia cash out. Gila 20,000. 20,000 rasanya dalam masa tahun lebih lah. Dia masuk last first masa hari tu kan. Dia betul-betul buat Bash kita lah, bash kita. Dan memang 100% boleh dikatakan gambar AI lah. Gambar AI campur kau. Video ada dah. Rasa ada. Tak salah aku dia cerita itu memang gambar AI lah. Gambar AI saja. Ya AI saja. Memang dia kau lah. Dia memang push lah. Dah sampai 2 tahun kira. Dah sampai 2 tahun. Sebab kita start join kelas tu hari tu. Start bulan 3 bulan first. 4 out ke bulan 3 lah. Bulan 3. Bulan 3 Akhir bulan 3. Akhir bulan 3. Kalau bulan 3 tahun depan jadi setahun setengah baru. Jadi 2 tahun. Ni setahun setengah hari lah. Ya, setahun setengah. Kalau macam bulan 3 tahun depan baru 2 tahun kan. Baru 2 tahun. So, korang rasa okey tak? Dengan setahun setengah boleh 20,000. Tambahan. 20,000. Duit tambahan kata. Duit tambahan. Contohnya kita, kalau kita buat kira setahun lah contohnya. Kita tolak lah setengah tu. Mungkin dia dapat dalam letaklah 12,000 contohnya. Okey tak korang rasa? Setahun 12,000. Kira masuk kerja hakiki macam biasa. Kerja hakiki macam biasa. Tapi yang tu kira ambil masa dalam lebih kurang sehari 3 jam 2 jam ke 3 jam untuk buat bina passive income akan datang. Ya. Bukannya kata duk buat kerja ataupun kena buat kerja juga. melabur tu bukan. Ni kena buat kerja. Kena buat kerja. Kena bina aset digital dia panggil. Aset digital. Bina aset digital. Lepas tu upload dalam katalah Shutterstock ke Shutterstock ke apa semua tu, boleh buat duit lah. Tu salah seorang baru 20,000. Ada ramai lagi yang ada yang belas-belas ribu ada. Belas-belas ribu. Ada yang ribu-ribu pun ada. Ada juga yang syahid awal pun ada. Syahid awal. Join kelas tapi tak buat. Tu sangat rugi lah. Ada ramai juga yang tu. Bukan nak kata semua berjaya, bukan semua. Cuma kita nak disclaimer juga lah. Ada orang kata bila aku letak tajuk boleh 20,000 dengan stock foto, orang kata kalau join kelas ni mesti boleh 20,000. Aku tak boleh nak kata macam mana. Korang join korang dapat 20,000 tak. Dia bergantung kepada korang punya usaha. Siapa buat dia dapat lah. Kalau macam aku sendiri, Rizal aku sendiri tak dapat pun 20,000 macam aku. Tahun ni baru bulan 11. Kira 11 bulan bulan 10 hari tak sampai bulan 10. Dalam 5,000 aku boleh. RM5,000 Malaysia lah. RM5,000 Malaysia. So okey sangat-sangat dah kan. Siapa nak bagi dalam masa 10 bulan RM5,000. Dalam masa 10 bulan RM5,000. Last upload bila? Last upload minggu lepas lah. Minggu lepas. Macam aku ni kira aktif jugalah macam seminggu tu. Aktif separuh aktif. Tapi dok tiap aku hari. Aku ada account. Setahun dah aktif. Tapi ada income tak? Ada income. Nampak situ kan. Maknanya kata tahun dah upload benda. Buat kita tinggal je. Tinggal lepas sudah banyak lah. Ada serta-serta amount lah. Bukannya baru gambar approve 100 terus dah buat kan gitu. Mungkin gambar dah puluh ribu. Boleh lah. Money machine tu dah berjalan. Money machine. Dia tak boleh nak mengharap orang kata ada orang komen baru ni kan. Saya ada 800 keping, 1,000 keping dah bang. Tapi apa tak ada sale Kalau gitu 800
800 ataupun 1000 tu kena kaji balik gambar apa dia buat. Gitu. Betul. Sebab tu suruh pergi belajar. Sebab dekat kita belajar tu diajar ataupun di-guide oleh cikgu yang pernah lalui dah sepak terjang dunia muka stok ni. Jadi dia tahu dah nak buat gambar apa, nak generate gambar apa, tema apa. Gambar yang orang kata yang ada demand. Ada demand. Ada demand apa semua tu sesuai dari segi aspect ratio, dari segi jenis gambar. Jadi kita jimat dah masa. Jimat masa. Kalau macam kita daripada kosong kan, dia nak belajar betul. Sendiri. Banyak habis masa nak cari kat YouTube ke apa ke. Semulanya cara belajar betul dah, cara buat tu betul, tapi sampai masa kita akan start pergi cari guru. Betul. Cari guru yang terbukti berjaya. Lepas tu, lepas kita belajar tu kita akan jumpalah istilah-istilah baru. Kita nak belajar sendiri lepas tu mudah. Betul. Nak cari. Contoh kita dah tahu gambar yang laku kan, istilah apa kita nak cari. Industri ataupun tema apa yang nak cari. Lepas tu baru kita tahu, baru terbuka minda. Kita akan jumpa keyword-keyword baru. Kita akan terjumpa istilah-istilah gambar yang macam mana. Adakah gambar realistik ke, gambar kartun ke, jenis-jenis gambar ataupun composition gambar kita nak guna macam copy space ke, kita nak guna mockup yang white background ke, contoh gitu lah. Isolated white background. Contoh je istilah-istilah tu yang dia ajar. Betul. Tu antaranya yang tu kalau kita ada grup-grup support tu memang ramai lah group support kan. Tanya-tanya idea pun ada. Idea. Dan kalau macam korang beli kelas ni, korang boleh klik link kat bio kan. Kalau korang beli kelas ni, dia ada satu grup tugasan. Tugasan tu yang tu power. Bagi aku yang tu power. Macam yang tu tugasan tu memang gambar-gambar yang dah terjual. Yang dah terbukti. Gambar tu memang ada. Kalau upload akan ada orang download. Gitu kan kata. Akan ada orang beli. Aku ada satu gambar tu 200 download lebih dah. 200. Gambar tugasan lah. Gambar tugasan. Padu. Minggu lepas aku tengok 220 download. 220 kali. Gambar yang sama kan. Gambar yang sama. 220 kali gambar setahun setengah. Korang berapa ringgit untuk gambar tu saja? Berapa dolar? Dia dah agak 0.7. 154. Lebih kurang $150. $150 gila pada. Dah agak 4 lebih kurang RM600. Gambar yang sama. Skeping gambar. Tu bukan semua gambar, skeping tu je. Tapi banyak lah bagi aku. Daripada dak buat, tak ada, confirm tak ada. Betul. Daripada kita dak buat, confirm tak ada. Tinggi sebenarnya untuk skeping gambar tu dalam RM600. Dia evergreen. Mana gambar tu sentiasa orang download. So dalam kelas ni pun dia ada ajar juga macam apa, buat gambar mengikut tema. Lepas tu mengikut season. Season. Contoh ni sekarang ni bulan 11 lagi bulan 12 ada New Year. Boleh buat New Year. Jadi dia tunjuk dah dekat. Kalau ada orang-orang yang boleh main Christmas, buat Christmas contoh. Contohnya. Contoh lagi bulan puasa, Ramadan, bulan raya. Sebab yang membelinya antaranya adalah designer. Kita kena fikir apa designer yang nak guna. Betul. Contoh dia nak buat flyers ke, buat banner, banting, nak buat baju, design pun semua. Nak buat company profile dia orang perlukan bahan. Itu lah betul. Ada kita yang dipanggil contributor ni. Yang tu persoalan yang orang tanya lah. Siapa yang beli gambar? Siapa yang beli gambar? Jawapan dia. Siapa yang beli gambar? Ni kita dah susuk lah. Biasa bukan senang nak orang nak cerita pasal siapa beli gambar lah. Kita open aja. Open je. Siapa beli gambar. Antaranya designer, lepas tu orang nak buat present, lepas tu orang nak guna dekat website, bahan-bahan tu. Jadi mindset kita kena letak sebagai, kalau designer nak gambar apa? Kita kena tahu dulu siapa target audience. Target audience untuk macam bisnes. Contoh kalau nak beli untuk orang content creator, gambar dia orang gambar perlu apa ni dia nak. Contoh gambar dia orang nak gambar masak-masak. Mungkin dalam suasana kitchen, suasana dapur ke mana ke. Cuma kalau dah masuk kelas, kita kena kaji sendirilah. Tapi kalau dah ada kelas, semua dah dihidangkan, insya-Allah. Suka tengok kau dalam grup kan. Kalau yang betul-betul buat insya-Allah memang boleh. Memang ada sih. Kita tengok orang-orang macam student update. Status update ni. $30. Ni $100. Ni $200 ada. Memang suka lah tengok dalam grup tu. Yang tu ujung tahun ni kita pakat tanya pula berapa. Tahun ni berapa? Screenshot. This year. This year. 31 Disember. Screenshot this year. Screenshot untuk setahun tu berapa. Setahun. Molek kau gitu. Macam mau berapa? Account lah yang tu. 1,000 ada dah, 1,000 lebih. $1,000 lah. Ada dah. Sama lah. InsyaAllah tahun ni boleh aku 2,000 akaun ni. Boleh. 2,000. Lagi sebulan, 2 bulan ni. Sebulan setengah lagi. 2,000 lebih boleh lah masa $2,000. So convert ke Malaysia berapa? 6,000 lah contoh tak? 2 dah dapat 8,000. Dah 2 dah dapat. 8,000 ya. 4 poin apa tau? 4.1. 8,000 setahun. Tak sangat okey lah macam apa? Nak pergi bercuti, ada orang dia kopor duit gaji. Gaji 3,000. Tapi setiap bulan dia nak 500. bercuti hujung tahun. Setiap bulan dia kopor 200. So dia ambil daripada gaji. Gaji tak. So apa kata lepas ni
Oh. Cuba cari Gaji buat kupon juga. Cari cuba tambahan lain pula. Satu macam ni lah, stok foto contohnya kan. Sebab dia boleh pasif. Pasif tapi banyak 8,000 banyak. Nak pergi jalan mana? DC boleh. tak? Boleh sangat-sangat lah. Korang nak balik kampung ke kan. Tapi ada orang ni kerja dia ni bukan passive income lah bagi dia. Ada main tau, buat main. Utama dah. Ada yang kata siap set up company lagi kan untuk buat kerja-kerja stok foto ni. Betul? Sebab dia industri, bukan industri macam Google stok foto. Industri yang besar jugalah. Siap ada team lagi. Tapi siap yang tu dia buat yang bukan AI punya lah. Gambar betul lah. Betul. Dia buat waiter tu, buat waiter. Tapi portfolio dia tak banyak kan. Kalau macam kita puluh ribu kan. Dia 5,000 gitu. Tapi income kualiti dia. Kualiti. Sebab waiter dia memang waiter yang orang sentiasa guna. Repeat tinggi lah. Repeat order, repeat download. Dia memang ada team lah. Ada team. Dulu mustahil nak buat 1,000 sehari gambar. Mustahil dulu kan. Sekarang ni zaman AI boleh. Boleh sangat-sangat. Cuma sekarang ni tu kata dulu best, sekarang pun best, tapi sekarang kurang best sebab limit submit. Dia punya submit tu. Akan datang tak pasti kau ni. Nak cerita tak apa yang dot best pasal stok foto dot best. Apa yang dot best kamu rasa? Dot best antaranya satu limit submit lah. Sebab Adobe Stock sekarang ni lebih kurang, bukan semua account seminggu hanya boleh submit ataupun boleh hantar upload gambar 200 gambar saja. 200 bukan 500. Ada yang 200, ada yang 500. Dan ada juga yang 1,000 pun ada. Aku dapat 500 setakat ni. Ada yang 200 account baru. Kalau account baru sikit. Sikit. Tak sampai 100. Ya, 50 pun ada. Tu dot best dia. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak pergi belajar, kita tak tahu ciri-ciri gambar mana yang bagus, rejection sangat tinggi. Betul. Tu dot best dia. Sebab tu kena pergi belajar. Kita tahu gambar ni confirm kena reject. Kita delete siap-siap. Lepas kita generate tu, sebab AI ni dia tak sempurna. Contoh Midjourney kan. Midjourney dia cacat dekat muka orang, jari gitu. Jari jadi nang. Kalau guna Midjourney untuk generate AI kan, rejection tinggi. Lepas tu nak upload pun limit lambat. Tu jadi orang putus asa tau. Kalau dulu dulu unlimited untuk upload, limit untuk submit. Sekarang ni upload pun limit juga. Dia benda tu je lah. Lagi yang tak bestnya, kenapa? kalau portfolio kita kecil, macam Adi kata, sen-sen lah. Sen-sen. Jadi orang tak nampak portfolio kita, orang tak nampak gambar kita untuk pilihan. Jadi say kurang lah. Sebab kita bersaing seluruh dunia. Worldwide, seluruh dunia. Kalau tu lah gambar 1,000 sikit lagi. Kalau nak sedap 10,000 ke atas lah. Sebab ada orang contohnya, aku tak ambil main AI, dia nak main phone. Kan dia nak selesaikan isu tu. Nak main phone sama je. Kalau dari segi submit sama, tapi dari segi kualiti bagus phone lagi lah. Cuma phone kena yang power lah. Power kamera lagi. Ya. Sebab ada sahabat kita, dia guna phone je. Dia main gambar konsep. Berapa ribu ikan bawah ni tak ingat sebulan. 6,000 RM. 6,000. Lebih kurang. 6,000. Banyak gila 6,000. Sebulan 6,000 RM lebih kurang. Sebulan 6,000. Dia main 3 tempat tau. Banyak platform lah dia main. Adobe Stock, Shutterstock, Getty Image ke sehari. Dah silap 3 platform. 3 platform. Ke Free Pick, lupa lah. Tapi 3 platform. Kalau macam aku 3 platform kau. Gambar yang sama je, gambar AI. Gambar sama lah. Tapi kalau macam Free Pick tu setahun boleh lah $200 gitu lah. Okey ya, daripada tak ada. Okey lah, sangat okey. Gambar yang sama je. 200 dah dapat. 800 ya dah. Aku tarik situ pula. RM400 dah. Okey lah. 800 ya. Daripada dakwah tu kurang. Sangat okey. Upload submit. Sekarang ni sedap main video. Video okey. Sebab video baru stabil sikit lah tahun ni. Video. Akhir tahun ni. Aku nak start agak, tapi aku nak start main kamera. Baru ni aku upload dah yang bokeh. Jadi. Bokeh. Ada sih. Dak baru upload tadi tengah review. Upload. Sedapnya kalau video guna kamera ni kita boleh upload dekat pelbagai platform. Betul. Kalau semua platform boleh terima. Semua platform boleh terima. Kalau AI sebahagian je, tak semua. Macam Shutterstock tak terima tak boleh. Aku nak start main video guna ni. Aku main kamera lama sekon. Aku mikir kau nak buat studio. Buat lah. Tengok ada. Berapa kamera? Lah guna kamera dia ada je. Tak jadi sebab aku sensor aku dia macam kotor. Sensor. Lagipun dia bukan full frame. Tu A7C lah. A7C kamera video lah. Nak comel A7C Mark II. Sebab tu. Aku tengok FX3. FX hak lagi. Waktu 20,000 body aja. 20,000 body aja. Jahat ke tu? 60 hak. Kalau mau fokus video memang waktu sedap lah. 4K 120. Memang waktu sedap. Sebab gambar bagi aku ya gitu. Macam Ustaz Azhar Kabar. Kalau macam nak main video, pergi kamera video saja. Kamera saja. Ya gitu. Tapi tak bermakna macam contohnya aku pakai A7C. Lawa je gambar. Lawa je lah. Okey je. Cumanya yang nak betul-betul detail kan, ada orang nak gambar tu nak guna untuk komersial ke benda. Yang kan ada low sikit lah. Tu sikit. Ada kurang
Kalau macam fotografer, dia faham lah. Tengok, kurang hari tu. Sedap Fuji kot orang main gambar ibaratnya. Ya. Dia kan ada kot benda yang nak hati. Benda tu. Kualiti okey je. Betul. Bagus je. Bukan kita khabar Dah okey. kualiti macam Teruk. Parok terus bang. Persoalan orang tanya persoalan. kan apa? Relevant tak okey? Relevant tak okey? Tengok komen. Dia ada tahu ni. certain relevant, mungkin certain tak relevant. Sebab apa? Katalah aku kata sebab apa dia relevan lagi? Sebab bukan semua orang pandai buat AI. Berapa persen je yang main AI? Tak semua lah. Tak semua. Walaupun- Tapi kalau tak relevan bagi aku sebab apa? Sebab akan keluar banyak agensi-agensi AI yang bagi free trial apa semua kan. Jadi sekarang pun banyak dah. dia orang akan banyak dapat free tu, dia boleh generate sendiri je. Tapi betul ke dia pandai generate? Betul. Betul ke pandai buat prompt? Sebab Tahap dia mana? melibatkan masa lah. Libatkan masa. Kita fikir- Ada pro and contra lah, tapi untuk akan datang benda tak akan sustain. Ya, dia akan sustain. Semua benda akan ada yang hidup, ada akan mati. Dia akan keluar benda yang baru pula. Tapi nak kata bukan nak kata semua contributor ni akan mati ataupun microstock ni akan mati. Ada serta-serta market akan naik, mungkin ada yang akan turun. Demand tu. Kalau fikir relevan tak relevan kan. Kalau ikutkan sepatutnya Sekarang boleh buat duit. boleh lagi lah. Buat je lah. Mana kata sebab kalau ikutkan AI ni lama dah keluar. Tapi sebab apa still ada orang beli. Ribu-ribu pula tu gang-gang ni dapat. Ya. Still ada orang beli. Aku nak main kau nak masuk kau bahagian ni. Hot gambar dia. Real. Cari kamera. Aku start tahu dah ni tengok gambar kan aku beli apa? Huruf-huruf tu lah. Tu. Aku buat tax apa? Cukai, diskaun. Aku nak beli prop lagi macam mana? Prop. Beli kat Shopee lah. Beli kat Shopee. Prop cek macam mana apa? Kantar pun besar. Prop. Penimbang cek Buat gambar konsep. orang WhatsApp pula. Kalau ambil gambar kamera boleh tak? Telefon. Lagi bagus. Telefon kamera telefon. iPhone Okey je, okey 17 Pro Max. Tapi kena ni lah. Setup lighting tu kena ni lah. Dia nak comel. Comel. Kalau nak express telefon benarnya. Express help. Telefon. Cari biasa kamera. Phone. Baik ambil 17 Pro Max. Mu banyak guna phone kerja pun. Oi, sedap eling sini. Angin sedap. Ada angin tak? Kita ada kena ada aim Kena ada aim. Beli karawan ke serau. Jahat. Ni hari ni kita berada di Teluk Tapang. Esok mana yang ingat pelih tau. Baru digital nama dalam orang kata wishlist kau karavan tu. Apa ya karavan 100 gok harga kau. Baru 100 lah. 100 kau harga. Kena kerja keras lagi lah kat stok foto ni. Dia buat banyak benda. Macam aku sekarang ni stok foto, affiliate Mova. Affiliate boleh buat duit je. Affiliate pun. Sebab kos sangat minimum, perlukan kepakaran dan kerajinan je. Bagi aku rajin je. Sebab ada orang kata, mu tak apa lah, pandai buat video boleh buat affiliate. Dok, kalau tengok aku dekat dashboard affiliate aku sedih. Income RM1 ada. Sebab aku tak konsisten buat. Yang dok pandai buat video tau. Tapi sehari dia upload berapa video? 20 video, 30 video. So income dia apa? Beribu-ribu sebulan. So makna kata dia punya keyword dia rajin dan konsisten. Gitulah. Pandai sikit dah apa dah. Pandai sikit je. Pandai tu boleh belajar macam video. Tak perlu nak lawa-lawa sangat pun. Walaupun aku contohnya pandai buat video, tak ada income pun. Sebab apa? Sebab dok buat, dok konsisten. Gitulah itu dia. So panjang dah podcast ni. Baru betul-betul podcast ni. Panjang dah. Berapa? Sejam? Dapat sejam? Dapat. Potong-potong mungkin berapa minit je. So korang yang nak join kelas buat duit dengan stok foto ni, korang boleh lah klik link dekat bio tu. Okay. So aku kena buat kena buat. Dan kalau beli buat Gini. Lama mana dah kita cerita? Berapa video Setahun dah. Dan kita tunjuk result dah ke? Tahun depan kita buat vlog video. Tengok kan ni. Abang kita buat vlog video. Kita update progress lah. Kalau macam kita nampak benda tu tak relevan, kita cover tak relevan. Gitu. So maknanya kata sekarang ni masih relevan. 2025, 2026 pun aku rasa insya-Allah lah. 2026 insya-Allah tahun video lah. Video aku rasa sebab AI video baru stable Hampir stable lah. Video dia lawa kan. Okey lah. Pada mula-mula keluar awal tahun itu gila. Kalau nak try boleh try video. Aku pun start buat video kot. Video. Cuma video ni lagi susah buat. Nak mudah buat ni je lah. Phone je lah. Pergi patah. Kalau gitu boleh. Kalau AI susah sikit. Pergi patah rekod. Kena ada tripod rekod 15 second. Baik lah. Ambil gambar ombak boleh.
Sambil-sambil tunggu anak main hujung minggu kan. Daripada korang duduk nengung macam gitu. Baik rekod kan. Budak-budak main tak tepak telefon. Sehari boleh 10 ke 50 video, okey dah. Ya dah. Itu lah konsep dia. Kena manfaatkan masa dengan sebaik mungkin. Teknologi dia dah. Phone hari tu. Direct matahari tu. Jadi tu je kan. Okay kan. Jumpa lagi. Podcast malas. Malas. Bye-bye. Bye. Makan pisang, aku pisang. Pisang.